ikut saya, masih bersatu berikan hidup pria. Pasar malam ni dia duduk di Jambatan Sungai Perak. Kita tengok apa yang ada. Kita beli makanan ringan dulu. Janjan ke, ayam ke. Lauk kampung pun banyak di sini. Pasar malam ni dia buka belah petang. Lebih kurang dalam pukul 6, pukul 7 habis lah. 7.30 tu habis lah. Jadi dia tutup awal pasar malam ni. Pasar malam ni tak besar mana tuan-tuan. Dia tak besar mana tapi sesuai lah dengan penduduk kampung ni tak ramai. Dia tak ramai. Yang video sebelumnya saya buat di Dusun Durian, Kampung Geluk. Kampung Geluk tu dia daerah Lenggung jugalah. Di kampung luar ni pun daerah Lenggung juga. Cantik tuan-tuan kampung ni. View dia, pemandangan dia, gunung ganang dia memang cantik lah daerah Lenggung. Bandar Warisan Dunia UNESCO. Oh lama cantik lah lepas tu pasar malam dia kat depan tu. Ada Jambatan Sungai Perak ni. Ada Jambatan Sungai Perak. Kita cuba buat review sikit apa yang ada di pasar malam ni. Kita cuba promosi ataupun kita buat beberapa video lah, setidaknya membantu. Cantik tuan-tuan tengok tu. Tu. Oh lama. Sungai Perak Sungai Perak. Jarang-jarang nak ada macam ni. Jarang-jarang nak ada. Lain padang, lain belalang lain tempat yang kita pergi, lain lah dia punya keadaan dia. Jadi kita selami sajalah. Kita selami sajalah apa yang ada, apa yang kurang, apa yang best di tempat-tempat yang kita pergi lah. Okey, kita parking dulu. Ada laksa, apa nama kedai ni? Kedai Kak Nur Hazita. Ada ni popiah sata. Popiah sata, kopok leko, Carbonara ni sedap ni. Ni goreng di mana ni? Di rumah? Di sini? Saya goreng kat sini. Oh, padu-padu. Ini tak gunakan tepung ni. Tak gunakan? Habis guna apa? Dia kacang dal tu. Okey. Ada ramuan lain lah. Ramuan dia. Tapi biasa orang guna tepung kan. Okay. Saya tak gunakan tepung. Jadi dia lembut kat dalam. Okey, bagus. Tak adalah liat dengan tepung tu. Okey, bagus. Laksa sarang, laksa biasa. Oh, laksa sarang, laksa biasa. Ini buat sikit je. Okey lah tu hujan. Kalau ada sata yang 3 segi kan. Sata, otak, udang. Hujan saya tak berani nak buat banyak. Yalah hujan. Jom saya ke dalam dulu. Masih. Ada petai pun ada ni. Saya ikat RM5. Petai. Oh, petang turun harga pula. RM5 saya ikat. Ada 1, 2, 3, 4. Isi comel-comel lah. Isi dia. Jom. Tu.
Assalamualaikum. Kita review sikit lah. Oi, ni apa nama ni ayam bakar ni? Dia bakar madu. Ayam bakar madu. Hotdog pun ada. Ha? Tongkeng pun ada. Tongkeng pun ada. Fishball pun ada ya? Ya. Mantap. Oh, bola ketam. 3, RM5. RM1 satu. Tuh, apa tu? Ada orang baru buka ni. Ni ada sosis, bola ketam. Dan air pun ada. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini apa nama ni? Kuih warisan Perak. Astagfirullahalazim tuan. Mana nak dapat ni? Mana dapat ni? Di Lengkung ada, di Lengkung. Buat sendiri semua, tengok tu. Tengok tu, kau nampak. Laju tangan dah mahir dah. Selain daripada sini, mana lagi berniaga? Kuala, Puncak, Kak. Pasir Rabai. Pasir Rabai. Pekan Lenggong. Pekan Lenggong. Pekan Lenggong satu lah ya. Dataran. Dataran. Di mana kan ekonomi? Betul. Okey. Satu tu RM5. RM4. Okey. Terima kasih ya. Buk masuk mata pula dah. Yang ni biasalah. Hotdog, nugget. Ayam gunting. Ni, owner dia. Mantap. Berapa ekor hari ni? Berapa kilo? Apa dia? Ayam? Ayam. Ayam 5 ekor. 5 ekor. Harga 10 kilo. 10 kilo. Tengok tu. Mana nak dapat panas-panas ni. RM5 satu. Okey bang, gerak dulu. Okay. Baik. Assalamualaikum. Alamak, kerang klasik ni. Tu, apa tu? Mi goreng, kutia goreng. Semua goreng sini bang Ya? Semua goreng sini. Aduh bang. Ya, sini. 18 tahun. 18 tahun. Baru 18 tahun. Masih baru lagi. Tengok tu. Sekarang pun dah habis dah. Berapa kali goreng dah bang ni? Kampung ni yang ke-5. 5. Dia bawa kerang kan bang Bawa kerang. Dia bawa kerang padu lah. Mantap. Boleh. Biasanya kalau yang putih klasik ni saya goreng satu. Tapi itu RM6. RM6. Kalau juga minta, kalau minta buat. Kalau yang ni? RM4. RM4. Kerang juga. Bajet-bajet lah ya. Kalau yang tu goreng satu lah. Satu. Okey. Jom berjalan dulu bang. Alright. Kangkung ada. Ni bayam. Terong. Kemerih lah punya kak Kampung punya. Mana dapat kampung punya? Pisang pun cantik-cantik tu. Nampak tu. Pisang apa nama bang ni? Berangan. Pisang berangan. Tak ni. Pisang berangan. Pisang mati berangan. Jagung berapa bang satu? RM10. Tu. Boleh dapat di pasar malam Kampung Luat. Lenggong boleh bang Lenggong pun masuk juga Masuk. Jom bang gerak. Oh, Lenggong tak masuk. Jom bang gerak tu. Ni apa ni? Oh, jeruk petai. Ni apa orang panggil ni? Mamam apa? Mamam ni. Ni Ray ni Perak ada ni. Saya tak tahu sebelah tempat tuan-tuan ada tak ada ni. Ni jeruk mamam, ni jeruk petai. Yang ni premium peram. Oh, nasi kukus ayam goreng berempah bang Waduh ni. Tomato ada lah, sawi kari pun ada. Semua ada.
Mantap. Okey bang, gerak dulu. Okey, right. Tu, boleh dapat kat sini tu. Si tomato pun ada tu. Padu, padu, padu. Kek pun ada ni, kek. Tak apa, tak apa, tak apa. Cantik. Homemade kita buat sendiri lah. Buat sendiri nampak tu. Warna-warni dia menarik ah. Warna-warni dia menarik ah. RM1 lah. Satu RM1. RM1 RM3. RM2 RM5. Cantik lah. Padu. Okey bang, Roger. Petai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. RM10 Padu. Ni buah rambutan. Rambutan anak sekolah ni di Perak sekarang ni dia musim buah lah. Satu ikat RM5. Oh, pembalik pun ada. Tu. RM4 pembalik. Nak panas-panas boleh buat. Bang Nak kurang manis pun boleh. Nak apa lebih pun boleh. Jadi mau cerita saja. Mau cerita saja. Okey bang Roger. Selamat maju jaya. Oh, ni makanan kucing. Makanan kucing ada. Tak payah pergi kedai-kedai lain. Di sini pasar malam ni ada makanan kucing. Talmos pun ada. Alamak, lemang. Ini favourite saya ni. Memang saya datang ke sini memang saya cari lemang. Mata masuk abuk pula di tengah-tengah ni. Ni lemang. Susah pasar malam. Setiap kali pasar malam yang kita cari, memang susah nak jumpa lemang, makanan-makanan rare macam ni. Susah nak dapat lah. Yang ni dak ayam kau. Yang ni rendang pedas ayam berapa ringgit kau ni? Panas lagi kau Panas lagi. Yang ni daging. Daging padu lah kau. Yang ni kira macam mana? 10. Okey. RM6. RM10. Okey, kau ambil ni satu. Tangan kiri, sorry kak. Ni. Tu. Orang lama tu berniaga. Kopi, dulu kopi macam-macam. Tak tahu berniaga benda macam-macam lah. Ramai lah. 20. Okey. Kenapa bang kaki bang? Kenapa kaki? Accident. Allahu Akbar. Umur 8 tahun. Oh, lama dah lah. Kejadian tu berlaku pada tahun 93. 93, lama. Moga abang sehat-sehat selalu. Abang kerja apa sekarang? Tak ada kerja. Nak cari kerja jauh-jauh. Jauh-jauh. Awak dah tak sehat. Tidak? Beli apa? Nak beli duit tak ada. Nak ada duit pula tak ada pula. Salah. Sat awak memecah duit tu. RM50. Sekejap. Nanti awak bagi Mika belanja sikit. Sekejap. Okey, terima. Saya jumpa. Ini toki besar lah ni. Kalau dalam pasar malam. Kalau dalam pasar malam Langgur ni paling besar lah ni. Alhamdulillah. Paling besar, paling hebat, paling berjaya. Orang Langkawi apa khabar? Baik, alhamdulillah. Mana nak dapat kebab ni? Sedap macam ni. Oh, tu nampak tu. Kakak goreng nampak tu. Dia ada skill semua. Dia ada skill. Okey, masih bang. Bagi 30.
Balik apa semalam? Baru balik ke luar. Balik seorang je. Boleh naik motor. Balik naik motor. Motor apa nama? Ha? 170. 170. 170. Daging dia pakai daging apa? Dah bang. Bang buat belanja bang Okey, baik. Beli barang baik. Lepas tu pergi balik lah harga tu. Yalah. 170. Ni dia buat. Ni nak masuk. Ni okey. Nak masuk YouTube. Ha? Apa pula? Awak follower ribu-ribu sekarang ni. Apa dia? Gerak dulu macam. Okey, baik. Ha. Terima kasih banyak. Okey. Apa dia? Kopi tak tinggal Hello, aku mai wajib ah. ni. Akaklah satu bos. Tu. Kopi Lenggong ni, nampak? Mula-mula Abang John ni meniaga ni lah kopi. 12 tahun yang lepas. 12 tahun yang lepas. Sekarang ni kita tengok. Maju jaya. Okey, Abang John, selamat berjaya. Baik. Peniaga apa? Oh, hotdog. Apa benda? Lok ceng. Go. Apa? Mau luar ah. Ha? Dia tak kenal lah kita. Mau apa? Oh ni apa? Ah. Oh, bakar ni sedap ni. Ya. Di kampung, di tempat saya ni orang Siam suka makan benda macam ni. Orang Siam. Ni memang orang Siam. Orang Siam. Orang berumah memang suka benda macam ni. Jom jalan dulu. Okey. Tengok apa yang patut. Ya bang. Oh, padu. Tengok tu. Apa nama yang ni? Otak-otak saka. Otak-otak sata. Tengok. Semua ada tu. Oh. Bolu udang ada. Oh. Kopi ada. Panas-panas ha tu. Panas-panas. Okey bang Roger. Ayam percik. Tu. Padu. Tuh, tengok tu. Mantap. Janji bersatu sayang, janji bersatu berikan hidup berpindah tanam hidup untuk dinasti satu. Golak. Ni ulang-ulang kampung. Bang, pucuk paku bang. Sedap pucuk paku. Ini 2 3 biji. Ini 2 biji. Tengok lepat ubi, lepat pisang. Mantap. Ya, apa ni? Pizza bang Oh. Oi. Tu pizza hot mac buat sendiri punya. Tak ni. Boleh dapat di Pasar Malam Lenggong. Bang. Macam niaga okey. Hello. Okey bang. Buat video sikit
Kuciau kerang. Cak kuciau. Goreng siap-siap. Aku rasa satu. Okey. Ada harga semua kat sini. Tengok macam tak besar mana, tapi panjang juga. Di sana buah buah-buah kayu. Buah kayu, lepas tu ada bandel bandel. Yang ini kupuk leko. Bang, review sikit bang mantap. Kita patah balik. Yang tu ikan. Semua ada pasar malam ni, semua ada lengkap lah, komplit. Ikan, sayur, bandel, lepas tu jagung. Okey. Kita review terus pula. Alamak, jagung manis. Tengok tu. Sedap ni. Berapa satu kad ni? 2,5. Tu. Wih. River kereta belakang. Nasib baik. Okey. Okey, selamat. Lama nak kuah rojak. Oh, ini untuk test lah. Untuk tester punya. Boleh rasa tu. Mana nak dapat macam ni, kita rasa dulu. Saya tak mau rasa dah, saya nak makan satu boleh? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap ni. Padu. Macam-macam air ada. Apa tu? Coklat ada, koktail ada, tembikai ada. Meriah yuk. Jom bang, terima kasih bang. Macam-macam banyak soda, teh bunga, asam masin. Sambung terus dengan abang balik. Menarik ya. Menarik tengok saya ni. Bang, review sikit bang. Review sikit. Cantik. Ini pandan, mesti pandan bang Pandan. Satu berapa ringgit bang? RM3. Oh, panas lagi. Panas. Aduh. Sejuk. Ada gula tu? Kalau tak ada gula? Tak ada gula pun Ada? Boleh saya nak satu? Boleh. Yang tak ada gula? Apa bang, sawat? Nak satu tu. Yang betul Saya minum air tak ada gula. Tak, bukan tak minum manis. Tapi dah rupa macam tu. Dua kali dah awak nak river ke belakang, saya baik kereta tak belah. Kita beli. Ini jual apa bang ni? Oh. Apa? Buat sendiri abang ni? Tahu? Ya, oh padu lah. Kalau ada gula, bukan tak boleh minum. Yo, dia jadi manis di Hong Kong ni. Orang Kedah kata melugai. Ya, dia melekat di leher ni kan. Tak selesa. Anak muda berniaga, nampak tu. Mana yang tak dapat? Anak muda berniaga. Berapa bang satu? Kalau tak ada gula, RM3.5. RM3.5 boleh. Taklah mahal mana, RM3.5 je.
Ni ada ha. Nembang ha. Jumpa di pasar malam. Ha, salah. Tempat mengeratkan silaturahim. 16 awak. Boleh ya? Okey, baik. Kayu. Oh, ayam ada. Ha. Dia kira ekor ke kira kilo ada. Ha tu. Ha tu. Orang sini panggil apa? Kuih ni. Cakoi. Tempat saya panggil Pak Tokoi. Sama juga ya? Macam-macam. Tapi kalau kundas bukan Bukan. Panas-panas yuk tu. Jom. Ini jaga apa ni? Hah? Oh, ayak buah. Ayak buah. Bagi meriah sikit. Bagi meriah-meriah sikit. Okey, selamat berjaya. Maju. Ni buah. Buah rambutan. Durian ni. Sini musim durian tuan-tuan. Tengok dari depan tu macam tak panjang sangat. Bila masuk tu penat dah juga Allahu Akbar, 4 biji RM10, 4 biji ha. Wah, murah lah tu. Bang. 4 biji RM10, mana nak dapat? Murah ha. Ni laksa patih cendol. Ni orang panggil laksa Kuala bang Betul? Betul Laksa Kuala, laksa Teluk Kecai, laksa Kuala Perlis. Beza. Kalau di Langkawi laksa ikan sekor. Bang kat sikit bang tu kuah dia tu. Okey, ni kuah dia cantik. Okey bang. Hai. Popia. Mantap bang. yang beli pun senyum manis. Tu ha. Oh, bagus kuih-kuih jual dalam ni. Dia bersih ya. Dia bersih, dia tak kena habuk, bagus. Ini bakso. Hai, jaga-jaga kereta. Aduh, jagung. Satu cup RM5. Chief ya? Berapa ringgit chief ni? RM8. Okey, selamat maju. Jaya. Okey. Okey, yang ni sate. Mantap sate. Kita tak boleh lambat-lambat lah ni. Kita memang lambat. Oh, sampai sini ke? Sampai sini. Jalan pelan-pelan. Yang tofu. Lama tak makan yang tofu ni. Lama tak makan itu. Kita tengok baki duit kita ada berapa. Kita ada RM16. Kak, buat RM16 boleh? RM16 boleh. Okey nah. RM16. Saya tak mau kira-kira dah, pilih je.
Tapi tu apa nama tu? Hot dog eh? Hot dog tak mau. Tu nampak. Ha? Boleh? Nanti cari saya ambil Ni aku apa ni? Oh, coklat asam-asam. Untuk budak-budak Itulah cara dia. ada peminat dia walaupun macam tu. Baru buka Baru sampai. Baru sampai. Tu. Ada peminat ni menunggu dia. Ni menunggu peminat dia. Okey, nampak gayanya habis dah episod kita pada hari ini. Tak nak sampai di permulaan tadi dah. Dah sampai di permulaan tadi. Nak habis dah ni. Nah, ni yang klasik. Yang klasik. Alamak bang, bagi free ya bang. Ini bukan promosi bagi. Bagi bang. Alamak bang, terima kasih bang. Moga bang berrezeki bang. Ini yang goreng satu-satu yang betul klasik. Yang klasik lah. Yang klasik lah sedap tu. Dia asing daripada yang lain kan. Masih bang. Alright. Saya beli yang tofu tu. Bagi RM16 saya tinggal tu. Lama tunggu Aku nak balik dah. Habis dah program. Selamat bang Okey. Baik. Dia sampai pukul 7 ke? 7.30. Dari sini kampung sini Tapi saya duduk kat luar. Balik sekala kampung. Kan? Saya orang sini lah. Buat video sikit bantu-bantu. Kalau kita tak perkenalkan produk kita, siapa nak perkenalkan? Kan? InsyaAllah. Terima kasih bang Okay, boleh support ni. Okey bang. Okey, kita jumpa lagi di lain episod. Umur panjang murah rezeki. Kita jumpa akan datang di lain episod. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.